Macam mana nak jadikan disk korang yang beralun macam ni, yang tekan brake bunyi, nak jadikan macam gini. Smooth. Korang mana yang nak jimat, yang tak nak beli disk baru, boleh cuba skim disk dulu. So daripada korang spend 2-3-400 untuk satu disk, korang just bayar dalam RM80 saja untuk disk biasa ni, untuk skim. So apa function skim disk ni? Skim disk ni dia akan potong balik mana tempat yang dah bengkok, yang dah berlongkang, yang calar. So dia akan ratakan balik. So kalau kita buat ni berapa lama boleh kita guna disk ni? Dia tengok kaki. Kalau kaki tu kuat tekan brake, cepatlah kena tukar. Agak-agak berapa kalau yang kaki kuat tekan brake dengan kaki biasa-biasa? 2-3 tahun lagi kot. Kalau kaki berat pun lagi 2-3 tahun boleh tahan Ya. Bila boleh buat skim disk kan? Bila tak boleh buat skim disk? Bila korang rasa disk korang dah bunyi, dah rasa gegar, bolehlah buat skim disk. Tapi korang jangan datang nak buat skim disk bila disk korang dah nipis sangat dah. Brake pad dah langgar disk dah. Yang tu tak payahlah. Yang tu tukar disk je. Ni apa benda ni? Ini meter gauge ni untuk kita check vibration pada disk. Nak tahu disk tu ada bengkok ke tak. Nampak tak disk ni bergegar-gegar? Sebab permukaan disk ni dia tak rata guys. So sekarang ni macam mana kita nak solvekan problem tu? Dengan menggunakan mesin ni. Ini pisau dia lah, nak ratakan balik lah. Yes, nak asah dia balik. Okay, so pada mana korang yang nak cut cost, yang tengah bajet-bajet, yang disk dia dah teruk sangat, dah bunyi apa semua, bolehlah datang dekat meja AutoCare ni untuk kita skim disk. Harga dia tak mahal guys, RM80 je satu side. Tapi bergantung pada disk lah. So korang roger je meja AutoCare. Jap bang, jangan nak tinggalkan. Asal biar macam tu? Kita beli mesin mahal-mahal, takkan kita nak tunggu situ. Kita gerak. Macam tu lah budak auto.